Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi Munifah binti Roziki dari unit PKK2 PISMP Ogos 2023 Julai 2028. Baiklah, hari ini saya ingin mempersembahkan persembahan perhasilan produk di mana bahan bantu mengajar matematik awal PKK 3343. Baiklah, ini merupakan isi kandungan yang saya ingin kongsikan. Yang pertama adalah kekuatan bahan batu mengajar. Yang kedua adalah rasional bahan batu mengajar yang saya hasilkan. Yang ketiga, sumber penghasilan. Yang keempat, lakaran awal bahan bantu mengajar. Yang kelima, nama bahan dan kos penghasilan bahan bantu mengajar. Yang keenam, kebolehgunaan bahan. Yang ketujuh, ketahanan bahan. Yang ke-8, promosi, dan yang terakhir adalah penilaian bahan atau maklum balas daripada guru prasekolah. Baiklah, pertama sekali saya ingin menerangkan tentang kekuatan bahan bantu mengajar yang saya hasilkan. Pertama adalah saya menggunakan bahan yang pelbagai dan menarik seperti bola pom-pom, kain felt, tanah liat, manik dan penjepit baju untuk merangsang deria kanak-kanak dan menggalakkan pembelajaran secara aktif. Yang kedua, setiap aktiviti yang saya hasilkan menyokong pembelajaran berpusatkan murid, iaitu selaras dengan teori perkembangan seperti teori Piaget dan teori Brunner yang menekankan tentang pembelajaran melalui pengalaman konkret dan juga pergerakan. Yang ketiga, bahan bantu mengajar ini direka bentuk dengan elemen manipulatif yang membolehkan kanak-kanak memegang, menyusun, memasukkan dan memadankan objek mengikut nombor dan kuantiti dan ianya sesuai untuk perkembangan motor halus dan juga kognitif kanak-kanak. Yang keempat, warna dan rekaan yang saya gunakan adalah ceria serta mesra kanak-kanak, menjadikan bahan batu mengajar yang saya hasilkan ini menarik perhatian dan membantu mengekalkan fokus semasa aktiviti dijalankan. Seterusnya, bahan bantu mengajar ini mempunyai lebih daripada satu kaedah penggunaan di mana ia boleh digunakan secara individu atau juga berkumpulan dan ianya sesuai untuk aktiviti pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan guru. Yang terakhir, bahan bantu mengajar saya hasilkan ini mudah disimpan dan digunakan semula kerana kebanyakan komponen seperti bag zip, kotak dan cawan plastik bertutup adalah ringan dan tahan lama. Baiklah, slide seterusnya saya ingin menerangkan tentang rasional bahan bantu mengajar yang saya hasilkan. Banyak teori yang saya aplikasikan sepanjang saya merancang dan juga menjalankan penghasilan produk ini. Yang pertama, saya menggunakan teori Zoltan P. Business yang menekankan penggunaan objek konkret dalam pengajaran matematik. Yang sebagaimana kita tahu, kanak-kanak perlu bahan mawjud untuk mengukuhkan kognitif dan juga kemahiran motor halus mereka. Jadi, melalui aktiviti seperti manipulasi bola pom-pom, nombor kain felt, tanah liat, kanak-kanak ni dapat melalui peringkat awal matematik seperti permainan bebas, permainan buk struktur dan perwakilan simbol secara semula jadi. Yang kedua, bahan bantu mengajar yang saya hasilkan ini disokong juga oleh teori Jean Piaget yang di mana Jean Piaget menyatakan bahawa pembelajaran berkesan berlaku apabila kanak-kanak sendiri berinteraksi dengan persekitaran mereka melalui aktiviti fizikal. Sebagai contoh, dalam bahan bantu mengajar saya, kanak-kanak memegang penyepit dan menyepit kepada hanger. Dan satu lagi, kanak-kanak mengambil manik dan memasukkan manik itu ke dalam dawai besi. Oleh itu, semua aktiviti yang saya hasilkan ni, kanak-kanak dapat mengalami secara langsung konsep nombor dan kuantiti melalui penggunaan deria motor mereka. Seterusnya, saya turut mengambil kira pandangan Lev Vygotsky melalui konsep Zone of Proximal Development iaitu ZPD di mana aktiviti-aktiviti dalam bahan bantu mengajar yang saya hasilkan ini
Boleh dilaksanakan secara individu atau dengan bantuan guru atau dengan rakan sebaya mereka. Contohnya, sebelum mereka melakukan aktiviti-aktiviti produk saya akan membuat simulasi terlebih dahulu tentang cara-cara penggunaan bahan batu mengajar saya seperti menyusun nombor atau memandangkan kuantiti yang di mana ia memerlukan tunjuk ajar awal. Baiklah, saya juga ingin memperkukuhkan teori Levi-Gotsky ini di mana kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan um, kemahiran berpasukan di mana kanak-kanak yang pandai boleh membantu kanak-kanak ataupun rakan mereka yang kurang pandai dari segi matematik awal. Seterusnya, saya juga memegang teori Jerome Bruckner untuk membina bahan batu mengajar saya. Jadi teori Jerome Bruckner ni merangkumi 3 tahap pembelajaran iaitu inaktif, dengan menyentuh, menyusun dan memasukkan objek. Objek saya ni menyentuh adalah aktiviti pertama, menyentuh iaitu kanak-kanak menyentuh bola pom-pom dalam bag zip. Mereka boleh swipe ke kanan, swipe ke kiri ataupun menekan-nekan bola pom-pom. Yang kedua, memasukkan objek di mana saya sertakan manik dan manik tu perlu dimasukkan ke dalam dawai besi yang telah diletakkan lah. Yang kedua adalah ikonik melalui gambar, nombor dan warna. Yang ketiga adalah simbolik, memahami maksud nombor. Jadi kanak-kanak dapat memahami maksud nombor, dapat memahami bentuk nombor, maksud nombor dan bilangan nombor. Aktiviti ini menyokong transisi konsep konkret ke abstrak secara berperingkat, di mana aktiviti pertama adalah kanak-kanak mengetahui nombor dan juga bilangan nombor, dan aktiviti keempat itu kanak-kanak dapat berfikir secara abstrak kerana aktiviti keempat saya hasilkan adalah seperti magic, di mana kanak-kanak perlu memegang kad dan memasukkan dalam kertas pembalut sinar, dan mereka akan um, bergerak-bergerak, jadi mereka dapat tahu nombor tu nombor berapa. Jadi mereka ambil hanger dan juga penyepit. Dari situ mereka hanya dapat tahu dapat melihat nombor itu ada nombor 5 dan mereka tahu nombor 5 adalah penyepit sebanyak 5 kali. Baiklah, seterusnya sumber penghasilan, di mana banyak sumber yang menyokong, yang membantu untuk menggerakkan ilham dan idea saya untuk menghasilkan bahan batu mengajar. Contohnya YouTube. Yang kedua, Facebook. Facebook banyak. Facebook saya lihat pada Facebook prasekolah, Facebook guru, Facebook bahan batu mengajar, Facebook matematik awal, banyak. Jadi di situ juga saya dapat ilham lah untuk hasilkan bahan batu mengajar ni. Yang ketiga, TikTok juga banyak. TikTok daripada luar negara. Yang keempat adalah Pinterest. Pinterest ni banyak saya gunakan untuk mencetak bahan batu mengajar saya. Baiklah, ini merupakan lakaran awal bahan batu mengajar saya. Yang pertama, kalau di sini kalau lihat, yang pertama ni saya menggunakan bag zip dan bola pom-pom. Dalam bag zip tu juga ada kertas yang berwarna dan ada juga nombor di tepi, dan di tengah ada berpagar. Jadinya di sini saya masukkan bola pom-pom tu dalam bag zip dan kanak-kanak boleh menyentuh dan mengira bola pom-pom tu berdasarkan nombor yang saya telah berikan. Contohnya, kertas berwarna tu nombor 1, bola pom-pom yang saya masukkan adalah 1. Jadi kanak-kanak dapat mengetahui nombor 1 tu adalah bilangan 1. Dan saya buat tu sampai nombor 10. Jadi kanak-kanak tu dapat menyentuh, mengira, membilang objek yang saya berikan. Yang kedua ni, saya inovasikan sedikit. Lakaran ini saya buat beluncas, tetapi kerana kekurangan ruang pada kotak yang saya ingin hasilkan, jadi saya ingin buat bunga. Bunga tu
saya lukis bulat. Dalam bulatan tu ada nombor. Jadinya dekat saya juga buat macam batang dia. Batang tu saya jahit dan saya masukkan kapas supaya ianya tebal lah. Lepas tu saya masukkan dawai besi di selitan jahitan. Di sini saya letakkan manik di tepi kotak. Jadi kanak-kanak ambil manik tu dan masukkan manik ke dalam dawai besi mengikut nombor-nombor bunga yang saya hasilkan. Yang keempat adalah saya gunakan konsep Ladybird di mana sebelum di mana aktiviti kedua saya buat secara ikut susunan. Yang kedua ni secara abstrak. Yang kedua ni secara rawak. Di mana nombor-nombor yang saya letakkan adalah tidak mengikut susunan. Contohnya macam di dalam kelopak Ladybird yang pertama, nombor 1, nombor 5, nombor 10. Jadi kanak-kanak akan mengambil sekeping kotak yang saya letakkan, dari mana kotak yang sekeping yang saya hasilkan tu ada titik-titik titik-titik nombor. Contohnya dekat Ladybird tu saya tulis nombor 2. Jadinya kanak-kanak akan mengambil kepingan yang ada titik-titik 2. Jadinya kanak-kanak akan ambil dan menampal pada nombor 2. Di situ saya sertakan tanah liat supaya ianya melekat. Yang keempat, suluh apa itu. Itu adalah tajuk dia, suluh apa itu, di mana saya melakukan macam magic lah untuk kanak-kanak gunakan, untuk kanak-kanak belajar. Di sini saya akan memberikan pemegang kad dan kanak-kanak akan memasukkan pemegang kad tu ke dalam pembalut lutsina. Jadi mereka akan bergerak dan melihat nombor-nombor yang saya telah tulis menggunakan pen whiteboard. Di sini contohnya mereka dapat nombor 4. Lepas tu mereka akan mengambil penyepit yang saya letak di atas kotak dan mengambil satu hanger dan mereka akan ambil 4 keping penyepit dan letakkan ke hanger. Dan mereka akan sangkut pada kotak yang saya sediakan. Ianya membantu untuk memperkembangkan kognitif kanak-kanak juga. Baiklah, ini merupakan senarai bahan dan kos penghasilan yang saya beli. Pertama adalah kotak. Kotak tu berukuran 45 darab 30 darab 30 cm, RM5.19. Bola pom-pom RM6.60. Bag zip RM2.20. Kertas A4 warna-warni RM5.30. Kertas skateboard warna-warni RM8.40. Kain felt RM12. Kapas polyester fiber RM34.11 sebab saya beli 3 kg. Dawai besi RM2.50. Set alatan menjahit RM2.20. Manik RM9. Kertas A4 RM50. Cawan plastik bertutup RM2.20. Tanah liat RM1.50. Liquid paper RM70. Cat bancuh RM7.15. Penyangkut baju RM4.40. Penyepit baju RM6.39. Pembalut buku lutsina RM2.20. Memegang kad RM2.20. Pistol perekat panas RM6.98. Straw RM2.20. Double tape RM1.50. Jadinya jumlah yang saya hasilkan bahan bantu mengajar ini adalah sebanyak RM175.42. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan tentang kebolehgunaan bahan. Yang pertama, bahan bantu mengajar ini boleh digunakan dalam pelbagai jenis aktiviti matematik awal seperti mengenal nombor, menyusun nombor mengikut urutan, menyusun nombor secara rawak, memandangkan nombor dengan kuantiti dan membandingkan kuantiti. Yang kedua,
Bahan bantu mengajar ini fleksibel, digunakan secara individu, berkumpulan atau sebagai stesen pembelajaran mengikut keperluan dan aras kebolehan kanak-kanak di kelas. Kenapa saya kata fleksibel? Sebab dia boleh membawa ke mana-mana sahaja. Dan ia tidaklah sebesar dan ia tidaklah kecil. Ia saiz sederhana untuk kita bawa ke mana-mana. Yang ketiga, aktiviti dalam bahan bantu mengajar ini boleh diubah suai mengikut objektif pembelajaran. Contohnya, nombor boleh tukar-tukar. Contohnya, minggu ni saya ajar nombor 1 hingga 10. Minggu depan saya ajar nombor 15 hingga 20. Dia boleh ditukar-tukar. Contoh lain, pom-pom. Pom-pom yang aktiviti pertama yang saya gunakan tu boleh ditukar dengan guli, mata-mata yang boleh bergerak tu kan. Banyak lagi yang boleh diganti dengan objek lain yang serupa. Yang keempat, bahan bantu mengajar ini juga boleh digunakan oleh guru sebagai alat bantu semasa pengajaran atau sebagai bahan ulang kaji kendiri untuk kanak-kanak kerana ianya mudah difahami dan dikendalikan. Contohnya apabila kanak-kanak itu tidak faham apa yang diajar pada hari berkenaan, guru boleh ambil alat bantu mengajar ni dan letakkan di sebelah kanak-kanak dan ajar. Contohnya mereka tak tahu nombor 3. Jadi cikgu boleh gunakan aktiviti yang pertama untuk mereka menyentuh dan membilang dan mengira bola pom-pom berdasarkan nombor 3. Yang kelima adalah reka bentuk bahan bantu mengajar yang menarik dan interaktif, menjadikan ia sesuai untuk digunakan berulang kali tanpa menimbulkan kebosanan kepada kanak-kanak. Di sini saya dapat lihat kanak-kanak prasekolah 5 tahun yang saya uji kaji, mereka tidak bosan dengan manik-manik yang saya berikan. Mereka ambil dan masukkan manik tu dalam daur besi berdasarkan nombor-nombor. Ada juga kanak-kanak yang saya dapat lihat lah, prasekolah 5 tahun ni mereka tidak mengenal lagi nombor 6 hingga 10. Jadinya bila nombor 6 hingga 10 tu mereka hanya letakkan saja manik-manik. Saya tak kata salah, tapi ianya bagus juga untuk meningkatkan kemahiran fokus mata tangan mereka kerana mereka boleh fokus. Macam manik tu kan lubang dia kecil, mereka akan masukkan dalam daur besi tu, jadi meningkatkan kemahiran fokus mereka lah untuk masukkan. Yang keenam, bahan bantu mengajar ini juga sesuai digunakan dalam PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sekiranya ibu bapa diberi panduan mudah untuk melaksanakan aktiviti secara ringkas di rumah. Jadinya bila saya promosikan bahan bantu mengajar ini, jadinya ibu bapa di rumah boleh inovasi ataupun menggunakan teknik yang saya gunakan di rumah untuk mengajarkan anak-anak mereka. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang ketahanan bahan bantu mengajar saya. Yang pertama, bahan yang tahan lasak dan tak mudah rosak, seperti kain felt. Seperti tahu ke, kain felt ni adalah kain yang keras. Kotak keras, bukan kotak lembek. Kotak keras ni saya beli di Shopee, dan cawan plastik bertutup yang boleh digunakan berulang kali dalam tempoh yang lama. Penggunaan daur besi dan gam panas menjadikan struktur bahan bantu mengajar saya lebih kukuh, terutamanya pada bahagian yang perlu dibentuk dan dicantum seperti pada kain felt dan kotak. Baiklah, yang ketiga, bahan seperti beg zip dan penyepit baju mudah digunakan serta tahan jika digunakan oleh kanak-kanak berulang kali dan sesuai untuk penggunaan harian di dalam kelas. Penyepit baju yang saya beli bukan penyepit baju besi, ianya masyarakat kanak lah, penyepit baju plastik. Seterusnya, warna dan bahan tidak mudah luntur atau koyak, menjadikan BBM yang saya hasilkan ni kekal menarik dan selamat digunakan untuk tempoh yang panjang. Yang keempat, setiap sambungan
ditampal atau dijahit dengan kemas. Contohnya kain felt saya gam guna gam perekat panas, dan saya jahit menggunakan jahitan sembat supaya kekal kukuh untuk mengelakkan kerosakan yang cepat akibat aktiviti manipulatif yang kerap terhadap kanak-kanak. Baiklah, seterusnya promosi. Promosi yang saya gunakan adalah 3, di mana Facebook, Instagram dan TikTok. Di sini saya sertakan link supaya ianya mudah untuk diakses dan mudah untuk dicapai. Jadi promotion yang saya gunakan ini adalah video yang trending di TikTok dan ianya menarik untuk ditonton. Ini merupakan penilaian bahan ataupun maklum balas daripada guru prasekolah 5 tahun. Di sini video yang saya berikan ni tidak cukup sebenarnya kerana storage info saya kurang. Jadinya maklum balas tu hanya untuk aktiviti yang keempat pada kotak. Tapi saya akan terangkan apa yang guru prasekolah ini menerangkan ataupun maklum balas kepada bahan pertemuan saya. Okay, yang pertama, aktiviti pertama yang guru prasekolah kata menarik dan kreatif kerana kanak-kanak boleh menekan ataupun membilang. Jadi bola pom-pom tu tidaklah terjatuh ataupun tidaklah terbang ke mana-mana. Yang kedua, aktiviti yang kedua iaitu yang memasukkan manik. Di sini guru prasekolah ni memberi maklum balas di mana dawai besi saya mungkin akan mencederakan ataupun membahayakan keselamatan kanak-kanak. Jadi guru prasekolah ini ingin memaklumkan kepada saya untuk inovasikan sedikit dengan menggunakan dawai besi yang mesra kanak-kanak yang ada macam jalur-jalur tu. Yang ketiga, tanah ladybird, guru prasekolah kata bagus, menarik. Dan yang keempat, saya gunakan magic, guru prasekolah kata ianya sangat menarik kerana ada unsur magic di situ. Baiklah, itu saja penerangan tentang penghasilan produk yang saya hasilkan. Terima kasih kerana memberikan tumpuan dan fokus semasa saya menerangkan produk saya. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.